Assalamualaikum. Selamat datang ke channel saya, Makcik Kampung Channel. Okey, hari ni saya nak buat biskut Arab dengan anak-anak saya. Korang tengok kan. Buat biskut Arab kecoh-kecoh ke tak kecoh ke dengan anak-anak dia. Apa dia orang nak buat dengan biskut Arab saya. Okey. Welcome. Tengok. Okey, saya guna 4 bahan je. Saya pakai minyak sapi, tepung gandum, gula icing dan susu tepung. Susu tepung tu saya untuk salut lah, lepas masak tu salut. Guna buat dough tu. Untuk buat dough tu guna 3 bahan je. Yang satu bahan lagi tu untuk untuk salut dia punya kuih tu lah. Okey, stay tune ya. Okey, ini dia bahan-bahan saya nak buat biskut Arab. Ini gula icing, saya pakai 2 cawan. Saya pakai cawan ni. Cawan besar ni. Okey, saya ikut sukatan cawan ini. Okey, yang ini tepung gandum, saya pakai 6 cawan ya. Ikut sukatan cawan tadilah. 6 cawan. Dan ini minyak sapi. Saya pakai minyak sapi Azara. Okey, ini 400 gram. Saya pakai 400 gram lah. Ini saya nak campur nanti. Dan yang ini susu tepung, saya pakai Nespresso yang warna kuning tu, yang family tu. Ini untuk salutan kejap lagi. Saya guna 3 bahan ni. Saya nak bancuh buat dough. Okey, stay tune ya. Okey, kita nak buat dough dia. Saya nak mulakan dengan minyak sapi. Kita buka dululah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita masukkan minyak sapi dululah. Saya pakai 400 gram. Saya nak buat banyak sikit sebab apa, anak-anak saya suka makan biskut ni. Okay. Kalau makan ni lagi sedap. Tengok tak bunyi suara siapa tu? Anak saya. Okey, dah habis dah. Kita masukkan. Okey, kita masukkan gula icing ya. 2 cawan gula icing. Masukkan dalam ni. Senang je buat biskut ni. Dia guna 3 bahan je. Okey. Okey, kita kacaukan dia, bagi dia sebati dulu. Sorry ya, kat rumah saya ni memang bising sebenarnya. Saya duduk rumah flat kan. Kat bawah tu jalan raya. Ada orang bagi bunga api lah, ada orang macam-macam yang mercunkan anak raya ni. Okey, ni dah sebati dah. Kan, dah sebati dah. Kita masukkan tepung. Okey, kemudian saya letak tepung gandum ya. Tepung gandum tadi saya masukkan 6 cawan. Okey, masukkan semua. Bismillahirrahmanirrahim. Dengar tak suara anak-anak saya? Dia orang dah tak sabar nak muli ni. Nak apa? Membuat kecil kan? Menggetilkan kuih ni, nak bakar lagi. Dia orang semua dah tak sabar. Okey, kita guna tangan je lah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita gunakan tangan nak buat dough kan. Ini kuih biskut ni. Biskut ni tak sempat raya. Raya ni berapa hari lagi? Hari ni hari Senin. Esok lusa habis, tak sempat nak raya. Okey, saya dah buat dough ni. Kejap lagi kita nak buat bulat-bulat lah macam ni. Okey, kita nak bulat-bulat macam ni. Kemudian kita bakar. Anak-anak saya nak tunggu buat macam ni lah. Okey, jom kita tengok anak-anak saya buat pula. Stay tune. Hai. Kita orang nak buat bulat-bulat tu kan? Nak buat bulat. Masa ni ada orang suka buat macam tu. Buat bulat-bulat ni. Macam ni. Selain kan biskut Arab macam ni kan? Semua orang tahu biskut Arab. Sikit ni. Kita kan sikit. Kalau banyak-banyak nanti. Yang ni tukang menyeduk. Ini yang kuih ni bukan untuk tetamu lah. Untuk dia orang nak makan. Bila tetamu sanggup makan orang ni. Tengok. Tu. Nampak? Sekecil. Hai adik. Hai. Saya nak buat apa? Bulat-bulat. Saya nak buat biskut. Saya nak buat biskut Arab. Saya cakap. Saya nak buat biskut Arab. Kenapa mak? Dia suka ambil-ambil. Tak apa.
nanti kalau habis. Jangan besar sangat lah. Sisa kecil je. Macam tu. Mana lah sikit. Kakak bulat-bulat je. Tapi kakak tak ambil lagi. Kakak ambil sikit je. Nanti kakak susun kat sini dia tahu. Adik dah. Adik cukup lah. Adik buat di sini pula. Adik kan pandai buat macam mama ni. Macam ni. Ambil ni. Ambil ni. Ni. Pandai. Adik pandai. Nak tu. Di bawah. Sikit je. Ni baru 2 tahun. 4 tahun lah. Ni 6 tahun. Saya buat apa dek oi? 6 bulan. Saya main Biskut. Saya buat biskut. Tapi saya main. Ni naik makanan mari main-main. Adalah tu Khadijah tu. Lama ni abang buat bulat-bulat. Mama dah banyak dah. Buatlah elok lah. Untung kakak sikit-sikit urus rambut dia. Ni baru 3 orang. Lagi 2 orang dia orang depan ni. Malu. Ni malu. Sebab dia malu main game main Mobile Legends. Sini elok sayang. Ini elok lah. Masa sini. Ni. Ni Mat, udah Mak, Mama Udah susun kan ni elok. Adik tak main dulu. Kecil banget. Tak nak marah, tak nak marah. Dia tengok. Kita nak buat biskut raya. Orang nak raya. Orang nak raya. Cuba. Wih, besarnya. Ni orang raya. Kau nak buat apa? Biskut ni walaupun banyak mana buat, kejap je. Tak sampai raya. Tak raya lagi. Hari ni hari Senin, Selasa, Rabu habis. Tu. Adik besing. Sebab sudah ada Sini. kotak. Ni. Okey, ni dia. Kejadiannya, saya nak bakar tu kat tangan dia. Kat tangan dia jadi apa ni? Hayaya Yusof. Ini mak dia buat biskut. Dia kena sabar dengan anak-anak ni. Ada main. Okey, jom kita bakar. Jom. Let's go. Okey, let's go sini. Let's go. Tu dia saya dah bakar dah. Biskut raya. Tunggu dia masak. Okay, stay tune. Okay, ni dia. Saya dah siap bakar dah. Dia dikembang sikit. Okey, ini dah siap bakar. Saya nak celupkan dia dalam susu tepung. Susu tepung ni saya letak gula icing sikit. Bagi manis-manis sikit. Ni dia. Macam ni. Dah jadi lepis. Sebab apa? Budak-budak buat kan. Ni dia. Inilah hasil dia. Kita simpan susu dalam balang. Okey. Okey. Ni dia. Hasil saya buat tadi. Ini sekali bakar. Saya dah buat ni. Saya tak kira pun sebenarnya. Dah makan dah. Okey, sekarang ni saya nak makan kali kedua. Tadi dah makan dah. Ni tengah makan ni. Sedap tak? Sedap tak? Sedap tak? Cuba rasa dah. Besar. Itulah. Biasalah kan? Korang yang buat. Ada yang besar, ada yang kecil. Tu dia. Ni mak dia nak makan. Bismillahirrahmanirrahim. Dah. Nak Sini. Mantap. Ni dia bawa balik pada 7-Eleven beli air ni. Adik dah tak sabar nak minum. Sedap dek? Manis ni. Okey. Sekarang ni dah malam sebenarnya. Dah pukul 11. 9 minit malam. Kita orang kata lah nak buat biskut raya. Sampai tak tumpah air. Okey. Sekian saja video saya kali ini. Jangan lupa like, share dan subscribe Makcik Kampung Channel. Bye. Assalamualaikum. Bye-bye dek. Bye-bye. Makanlah kuih raya saya. Bye. Okey, dah siap dah biskut saya. Dapat 4 balang, 1 balang dah habis dimakan oleh budak ni. Budak tu. Tu dia. Dapat 4. Dah habis makan 1 budak ni. Kecoh kata tak sedap. Tapi dia yang makan. Nak tahu jam pukul apa sekarang? Jom kita tengok jam pukul apa siap. Nak buat tu jam pukul apa? Lagi 5 minit pukul 1 pagi. Baru siap. Okey, bye.